Percaya tak kalau saya cakap awak ni orang yang sangat kuat? Walaupun setiap malam awak menangis, awak depression, awak tak boleh tidur, awak fikir masalah-masalah. Walaupun ramai orang buat naya kat awak, buat zalim kat awak. Walaupun berapa hari dah awak depression, awak sedih menangis seorang-seorang. Walaupun di saat semua orang mempertikai yang cakap awak tak boleh. Walaupun semua orang tak pernah faham kepayahan, ujian, kesedihan yang awak lalui. Tapi tengok diri awak sekarang. Awak masih lagi kuat, awak masih lagi teruskan kehidupan awak. Cuba awak bandingkan ujian yang telah awak hadapi dengan ujian orang lain. Barangkali orang lain kalau dapat ujian macam awak, belum tentu dia mampu untuk hadapi, belum tentu dia mampu untuk kuat. Tapi awak dah lalui macam-macam cabaran, macam-macam tumahan, macam-macam hinaan, macam-macam ujian yang bertipa-tipa. Awak still ada diri awak, awak still kuat, awak still bangkit. Nampak tak betapa hebatnya diri awak? Tolonglah cakap dekat diri awak yang awak kuat, awak tak lemah, awak dah hadapi macam-macam, bukan sia-sia. Tapi untuk awak, jadi diri awak yang sekarang. Allah tak bagi ujian, kesedihan, kepayahan tu sengaja. Tapi Allah nak jadikan awak orang yang sangat kuat, sangat hebat. Awak kena ingat, setiap kepayahan yang awak dapat, walaupun sekecil kepayahan hinggalah sebesar kepayahan, semua takkan sia-sia, melainkan awak akan dapat ganjaran pahala yang sangat besar ke akhirat nanti. Sabar sikit je lagi, tahan sikit je lagi. Percaya dekat Allah. Tak percaya kat orang tak apa, percaya dekat Allah. Allah pasti akan bantu.